Seorang lelaki ditemui hidup selepas berbulan-bulan hilang di laut dengan hanya seekor anjing untuk menemaninya. Beberapa tahun lalu, Tim Shaddock dan anjingnya Bella berlepas ke Mexico. Hanya beberapa minggu selepas berlayar, mereka telah menghadapi ribut yang kemudiannya merosakkan bot mereka. Untuk 2 bulan berikutnya, mereka hanyut tanpa hala tuju. Ini lautan terbesar dan terdalam di dunia dengan hanya peluang yang sangat tipis untuk ditemui. Tim berkata dia hidup 2 bulan di lautan kerana makan ikan mentah, minum air hujan dan bersembunyi di bawah kanopi bot untuk berteduh daripada matahari. Rakaman ini menunjukkan seseorang pelayar bot yang terserempak dengannya. Tim kelihatan dengan janggut panjang, badannya sangat kurus dan seekor anjing yang kelihatan gembira. Saya ada satu soalan untuk anda semua. Jika anda berada di tempatnya, adakah anda akan mampu bertahan di lautan selama 2 bulan?